Guys, Monster memang betul-betul mendonya sekarang ni. So guys, malam baru je berakhir untuk Bobo Boy Galaxy Baraju. Korang dah tengok ke belum episod finale untuk Bobo Boy Baraju? Seriously guys, apa yang Monster buat untuk dalam Bobo Boy Galaxy Baraju ni memang cukup mengagumkan. Lagi-lagi episod yang ke-6 untuk Baraju memang level international. Dari segi plot twist, storyline dan dia punya animation pun memang perfect dan sangat mengagumkan. So guys, memandangkan arc Baraju telah pun berakhir, sekarang ni kita sedang menantikan satu lagi masterpiece yang akan dikeluarkan oleh pihak Monster dalam bulan 12, iaitu Papa PP Game On. Lepas satu lagi projek baru yang akan dikeluarkan oleh tim Monster. So guys, untuk dalam video kali ni aku nak borakkan pasal betul ke Monster merupakan studio animasi yang terbaik dekat Malaysia buat masa sekarang, dan adakah tim Monster mampu untuk bersaing dengan tim production animasi dekat seluruh dunia. Tapi sebelum tu guys, kalau korang belum like, komen dan share, korang boleh buat semua tu dulu. Dan kalau korang tengah cari hoodie anime yang lawa, korang boleh terus di order dekat tag Shopee yang ada dalam video ni. Okay, sekarang ni tengah ada harga promo tau. Order sekarang. Okay, let's go. So guys, kalau ikutkan dekat Malaysia ni ada je lagi beberapa production animation yang cukup terkenal, antaranya Wow Animation, Studio Durio, Lex Kopak dan macam-macam lagi. Tapi buat masa sekarang, production yang paling busy dengan beberapa projek yang akan keluar tak lama lagi, of course lah, tim Monster kan. Yang mana lepas tamatnya Baraju, kita akan dapat movie Papa PP Game On. Dan untuk tahun depan pula, kalau tak silap, kita akan dapat satu lagi movie Bobo Boy yang baru, iaitu Bobo Boy Galaxy Keurlatan, yang dijangka akan keluar pada hujung tahun 2026. So, memandangkan dengan beberapa upcoming projek yang akan dikeluarkan oleh tim Monster, aku boleh cakap buat masa sekarang, tim Monster merupakan produksi animasi yang terbaik dekat Malaysia. Dia punya kualiti animasi dan juga grafik memang high class bro. Padahal Bobo Boy Galaxy Baraju tu hanyalah sekadar series mata je, tapi dia punya kualiti animation memang level movie dah. Tak kira lagi macam mana pula kualiti untuk dalam movie kan. Seriously, aku memang excited gila nak tengok macam manalah kualiti untuk movie Papa Zola dengan Keurlatan nanti kan. Confirm level international. Malah kalau ikutkan series animasi daripada tim Monster ni memang dah tembus pasaran international, terutamanya series Mecha Mato. Series Mecha Mato je berjaya mendapat sambutan yang cukup luar biasa dekat Jepun tau. Padahal dekat Jepun tu merupakan antara pengeluar animasi yang terbaik dekat dunia. Ada banyak sangat anime-anime yang cukup hebat yang dihasilkan dekat Jepun. Tapi out of nowhere, tiba-tiba salah satu animasi daripada Malaysia berjaya tembus pasaran Jepun. Benda ni pun dah cukup membanggakan kita semua tau. So, kalau korang tanya aku, adakah tim Monster ni mampu bersaing dengan production animasi dekat luar negara? Jawapannya, ya. Kualiti yang dihasilkan oleh tim Monster ni memang mampu untuk bersaing dengan produksi animation dari luar negara. Walaupun format yang dibawa oleh tim Monster ni berbeza dengan format kebanyakan series anime, yang mana format untuk animation tim Monster ni lebih kepada 3D, manakala anime pula lebih kepada 2D. Tapi dengan kualiti yang ada dari tim Monster, aku percaya sangat akan ada lagi beberapa projek yang bakal dikeluarkan oleh tim Monster mampu untuk menembusi market dekat negara lain. Dekat Indonesia tu tak payah cakap memang orang dah ramai dah menantikan series Bobo Boy, Mecha Mato, semua series Monster ni memang jadi kegilaan kat sana dah. Jadi disebabkan tu, aku meletakkan harapan yang cukup tinggi untuk tim Monster ni akan lebih berjaya dengan projek-projek yang akan dikeluarkan pada masa akan datang. Dan aku akan sentiasa support lah tim Monster ni dengan cara aku akan buat konten berkaitan pasal Bobo Boy ke, Mecha Mato ke dan yang lain, menandakan support untuk tim Monster. Aku selalu post dekat TikTok tau. So kalau korang tak follow lagi TikTok Faiz D Studio, nak update-update terkini pasal Bobo Boy ke ataupun anime yang lain, boleh follow TikTok Faiz D Studio dan juga subscribe channel Faiz D Studio. So, pendapat korang macam mana pula dengan perkembangan dan juga apa yang dilakukan oleh tim Monster sekarang ni? Memang super dan sangat-sangat membanggakan. Apa pendapat korang? Komen dekat bawah.